Abang saya pakai budak PAS je ramai. Oh ya. Apa? Budak PAS semua dah relax lah kat belakang kan. Apa ni? Macam struggle gila tau buka chat GPT. Oh, ada jawapan tu. Tapi semua orang memang dapat itu lah. Alah, tak boleh masuk. Oh. Berarti yang kita pergi tengok Azra tu, kita orang 3 orang je. Ya, Azra tu. Latihan bakau Tanjung Ketapang. Mariam in action. Wow. Tak ada. Haiwan-haiwan ni. Kami datang dengan niat yang baik. Yo. Uish. Oh, jangan di sini je. Hujung di situ je. Oh, ni lah. Dia yang tak boleh masuk. Tak pakai kayu kot. Wait, takkan. Terima kasih sekawanan monyet. Trauma guys. Trauma. Udah balik trauma. Banyak gila Rasa makin dalam makin ganas. Taste more. Dia punya meriah macam dia. Tak boleh tenggelam pun. Ya weh, tenggelam kena tolak banyak sikit. Nampak tak tu apa? Nampak? Tangan. Nampak kaki sebelah. Kaki lagi satu. Itu orangnya. Nak tolak badan aku. Jangan siapa nyamuk banyak. Kenapa? Ni pun untuk autism ah. Bagus ni weh. Kita boleh buat band guys. Percussion instrument music. Wih, semat. Lagi. Bakat terpendam. Lagu apa tu? Lagu apa? Cuba Mariam. Banyak weh. Ada 4. Oh, sama je. Sama warna dia lain. Dah main ni. Trampolin. Satu dia. Kita duduk balik. Ya. Sana pada juga. Kalau dah lebih-lebih. Tak ada reaction. Okay, ni kakaknya. Geram je. Allah. Dia kena seimbangkan kot. Allahu Akbar. Kita nak pergi makan mana sekejap weh? Tak weh. Jangan nampak dia ayam. Kau rasa sesuai lah. Tak, Udah selesai lah. Pekti mana tahu nanti posting dapat ni ke. Budak-budak autism. Muka-muka. Muka-muka main-mainan. Takutnya kalau posting kena ajar benda lain weh. Sumpah takut. Tempat-tempat autism. Kita orang sesuai kot. Tak, kita ni Pekti mana tahu nanti Kan. posting dapat ni ke. Betul. Budak autism. Muka-muka. Muka-muka. Itulah. Tapi strength dah tak ada. Kan Mariam. Kita mesti kena ajar lah. Cepat-cepat. Nak naik juga? Apa sini dulu? Alah, macam kena sini. Betul? Tak macam ada budak tu gerakkan lah kalau tak ada orang gerak. Orang tu diri juga. Tak, tu ada duduk. Ada yang berdiri, ada yang duduk. Lepas tu apa hebatnya ada duduk. Duduk tu macam tu. Duduk yang macam aja. Oh, orang yang berdiri yang kena gerakkan. Tak masuk weh. Tak ada keras.
Ya ke? Dia macam tu profile. Nak try? Alah nak sekali je. Tengok dia tak suruh kaki kat sini. Macam kita. Dia kata buka bucket. Duduk dan kunci bucket. Tu kat gambar dia kanak-kanak. Takut aku. Lagi ada Imaginary friend. Perhatikan. Mereka nak memanjat. Pukul lah. Alia naik dulu, lepas tu baru kita. Tapi macam hebat kan orang yang boleh macam gigi. Dia tak payah lari. Boleh. hebat sangat weh. Anak aku tinggi sangat. Tak apa tinggi je. Takut. Alamak. Tak turun. Bahaya dah ni. Takut. Imaginary friend nak cakap apa? Tak ada. Oh, tak ada. Oh, kawan saya. Belakang ni boleh lah sikit kan. Tak lari. Jadi better lah. Ambil dengan parents, ambil pakai phone je kita lah. Tak payah ni kalau nak tu pun. Nak belajar, tak nak belajar, tak nak belajar. Dia lari dah nak pergi tanggung tu. Dia mandi. Masuk lorong situ. Lorong tepi pantai. Digi. IC baru. Sama. Kena buat dah sebelum umur 20. Kena buat. Tunggu je lah yang baru. IC baru. Sama. Kalau kau nak buat ajak aku. Bagus. Kita buat dekat UT5 Tadi terlalu situ. Kita dah sampai sini. Maharani. Sekarang pukul berapa dah? 9:08 minit. Bye bye. Kita dapat ni guys. Rasanya ikut dari reply. Ya. Yeah. Okay, kita nak pergi ke mana? Kopi 434. Review dia Alia. Sedap? Lapar kan? Berapa tu? Ya. Tak aku coklat rasa. Kita dapat ni guys. Rasanya ikut dari reply. Ya. Sekejap Okay, kita Haha, nak pergi tak join ke ni. mana? Kopi 434. Dekat Ipoh dah hari semalam jumpa. Sedap. Yang beli. Ke kiranya memang dah ramai orang beli. Oh, sebab kau save kan? Aku tak save. Dia okey tapi dia macam acah gila. Patut mak kita cakap dah. Dia bagus lah. Dia Weh, dia acah gila.
mak kenal. Oh, bagi cakap dia cikgu yang bijak. Dia selalu buat macam macam memanglah bijak. Dia tu yang tak suka. Biasa dia bijak. Aku takkan tahu dia bijak. Cara dia tu ha. Ya. Tak tu. Jalan menuju ke kopi 434. Estetik. Aesthetic. Lorong tu kan. Dekat There's 434. Camping cafe. Hebatnya. Macam gini cozy lah, cozy dalam dia. Table. Depan bus stand. Itu sia-sia je lah. taklah kopi dia ni. Dekat air saya. Air. Muar white coffee. Air dia ni. Kita makan ni dulu lah. Kita nak ambil gambar. Nak ambil gambar. Saya ada kopi. Saya ada kopi imut. Comel gila weh. Malu anak bos. Malu kan? Ya, malu. Aku postkan. Ayah, Facebook baru post kat TikTok. Aku lama dah sih. Sebenarnya Alah dia edit dah lama dah. Dia tak ada draft macam penuh lah draft dia pasal aku pun. Keluarkan semua yang ada. Dia tengok-tengok pun orang yang Alia kenal. TikTok kan Alah suka dia tak macam bukan on the spot lah. Macam kita hari tu time dia spayang. Hari ni dia spayang. Macam 2 minggu lah akan datang. White coffee more. Makan yang lebih. Kopi ais, roti bakar. Sedang menanti lagi. Ini kita ambil gambar. Oh isi. Ini kopi white coffee. Ini nasi lemak ayam 3, roti bakar 1. Takut dah sejuk je. Itu kopi ais. Air Mariam. Mariam, Alia. Kita makan. Jauh ni. Salam. Sorry, ambil sampah. Nanti kita jalan lagi. InsyaAllah. Bye. Bye Mariam. Tak nak lagi. Cik Razi.